Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya tunjukkan kita akan tambah e-pembelajaran di dalam SPL KPM. Okey, seperti biasa cikgu masuk ke SPL KPM. Okey, paparan ni keluar. Seperti biasa ada nombor kad pengenalan, kata laluan dan 3 abjad biru di bawah. Okey, isikan. Klikkan modul individu dan masuk. Baiklah, paparan yang akan keluar. Sekarang saya klikkan P06 e-pembelajaran. Paparan ni keluar dan cikgu boleh lihat di sini pautan pantas ke portal e-pembelajaran. Okey, banyak pautan kat sini. Right, dan sekarang saya pergi dekat e-latih. Sekarang cikgu klik register. Okey, cikgu lengkapkan semua maklumat di account information. Lepas tu cikgu tik dekat sini dan klik continue. Seterusnya cikgu lengkapkan personal information. Lepas tu cikgu akan create account. Alright. Saya scroll ke bawah, saya pergi dekat view all. Okey, cikgu boleh lihat di sini. Ini banyak khusus-khusus. Okey. Yang RM65.70 ni berbayar ya. Saya pergi dekat sebelah kiri ni, ini adalah kategori yang boleh cikgu pilih. Saya pergi dekat education. Okey. Dan scrollkan ke bawah. Okey, ada language kat sini. Okey, ni ada premium tapi saya klik yang free dan apply. Okey, cikgu boleh nampak di sini. Okey, ini yang tulis free ni maksudnya percuma ya, tidak berbayar. Jadi cikgu boleh klik okey, mana-mana khusus untuk cikgu ikuti. Okey, ni paparan pertama, cikgu boleh klik yang kedua. Okey, dan boleh pilih ataupun ke nombor 3 dan seterusnya ya. Alright. So, saya nak pergi yang nombor 1 tadi. Okey, kalau cikgu nak tonton yang ni, cikgu klik. Okey, di sini cikgu boleh lihat free. Okey, duration 34 minit. Saya klik continue watch. Okey. Dekat sini tadi saya telah pun menonton daripada awal sehingga akhir ya. Cikgu jangan skip video ya. Okey, kalau tidak nanti tak dapat sijil. So selepas saja habis okey video yang ni saya tonton ni, daripada kosong dekat sini mula-mula waktu kita tonton 0% tau. Tapi saya tunjukkan selepas saya tonton ya. Okey, kemudian selepas saja habis video ni, dekat sini dia akan terus terpapar 100%. Right? Lepas tu saya terus get certificate. Okey. Dekat sini cikgu boleh nampak ya. Okey, certificate dia. Okey, boleh double klik kat sini. Alright. So saya telah pun mendapat sijil. Okey, seterusnya cikgu download. Okey, save lah dekat mana yang cikgu nak. Okey, macam saya tadi, saya telah pun savekan di dalam ni ya. Alright, sijil e-pembelajaran e-latih 2025. Okey, saya dah save dah tadi. Okey, ni saya tunjukkan, saya cancel lah ya. Baiklah, sekarang saya masuk semula ke e-pembelajaran SPL KPM. Kemudian saya tambah aktiviti. Okey, paparan ni keluar ya. Baik, saya klik dekat sila pilih ni. Okey, ada PDP, pemimpin sekolah, pemimpin sistem, bukan guru sahaja. So, saya klikkan PDP. Okey, bidang latihan. Okey, cikgu boleh pilih yang mana yang bersesuaian. Seterusnya di pelantar e-pembelajaran. Okey, kita klik dekat sini dan pilih e-latih. Okey, nama tajuk e-pembelajaran tadi. Okey, masukkan dekat sini. Tajuk saya tadi, cara mudah untuk cantikkan slide PowerPoint. Okey, jumlah jam. Okey, dekat sini tadi 34 minit kan. So, lebih kurang 30 minit, 0.5 jam. So, saya typekan 0.5. Okey, seterusnya tarikh aktiviti dilaksanakan. Okey, 9/4/2025. Di bahagian sini, cikgu boleh nampak sijil stroke transkrip. Okey, link Google Drive. Dekat sini juga ada ditulis cara muat naik dokumen ke dalam Google Drive dan cara nak kongsi. Baik, sekarang saya kecilkan dahulu. Right.
Right, dekat 9 titik dekat sini. Okey, saya klikkan drive. Saya klikkan new folder. Okey, saya typekan CJE Pembelajaran 2025. Okey, create. Dekat folder tadi saya double klik dan saya klikkan new. Okey, file upload. Okey, saya pilih sijil tadi. Okey, saya dah simpan dekat desktop. CJE Pembelajaran E-Latih 2025. Okey, saya klik open. Okey, tanda right dekat hujung ni menunjukkan dah selesai upload. So, untuk dapatkan link Google Drive, okey, dekat tepi ni ada 3 titik. Right. So, klik dekat situ. Okey, klik share. Dan klik share lagi sekali. Pada restriction ni cikgu klik. Okey, klik anyone with the link. Okey, supaya semua orang boleh buka link tersebut. Okey, klik copy link dan klik done. Cikgu kembali ke e-pembelajaran tadi. Okey, pergi dekat link Google Drive. Klik dekat situ. Okey, cikgu klik Ctrl V untuk pastekan link yang kita copy tadi. Okey, link dah tertera di sini. Saya klik simpan. Baiklah, sekarang saya pergi ke paparan senarai e-pembelajaran. Okey, so saya klik cari. Okey, dekat sini kita boleh lihat. Okey, ini adalah paparan khusus yang telah saya daftar tadi, iaitu cara mudah untuk cantikkan slide PowerPoint. Okey, 9/4/2025. Okey, 0.5 jam, pelantarnya E-Latih. Di bahagian sijil dan juga transkrip ni ada logo Google Drive. Okey, tadi saya dah masukkan link daripada Google Drive saya. Okey, status sokongan ni belum disokong, maksudnya belum dapat pengesahan daripada SU Ladap Sekolah. Jadi, kena maklumkan kepada SU Ladap untuk buat pengesahan. Okey, sekiranya SU Ladap telah pun membuat pengesahan, kita akan nampak di bahagian status sokongannya akan tanda right kat sini ya. Okey, kemudian di bahagian disokong oleh tu, okey, akan tertera SU Ladap, tarikh dan juga masa. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.